Rumah ada di kampung, balik jarang-jarang sekali. Bawa anak cucu malam, kadang anak tu menangis, rasanya ada sesuatu. Bolehkah kita baca Quran atau zikir, kita hantar kat rumah di kampung? Dia duduk Kuala Lumpur. Rumah dia di Batu Nang ni, ngosek. Ngosek. Ada orang lain duduk. Kalau dia balik sekali-sekala, anak dia menangis. Okey? Ada benda tu. Ada syaitan lah. Kalau yang jahat. Dia gini, selain daripada kita, dia panggil jin. Jin ni Allah buat daripada api. Jin ni ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin pula ada yang saleh, ada hak bahalara, ada yang fasik. Maka yang jahat itu jin yang kafir. Yang jahat itu jin yang kafir. Maka dalam rumah kita semua ada jin. Di mana tempat tinggal dia? Dalam tandas. Batu nak masuk dalam tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan jin jantan dan jin betina dalam tandas ini. Tandas comel sekalipun 300,000 buat tandas, ada juga jin. Faham lagi? Itu jenis jin dalam tandas. Dia jin banyak jenis. Hak jenis duduk dalam tandas, hak jenis ngitar orang dia. Dalam hadis sahih, bila kita nak makan, jin itar kut nakuk. Kut nakuk, kita makan, tak baca bismillah. Jin hak tukang itar kata, beres. Ramai-ramai mari, tupang makan beramai-ramai. Tapi kalau tuan rumah kata, bismillah, lari jin, pergi rumah lain pula. Faham lagi? Tu jin suku, hak cari nak makan, nak tidur orang, tupang. Jin hak duduk dalam hutang, jin duduk dalam air, jin duduk dalam lubang tanah, jin duduk dekat air terjun, hak air tenang, semua ada hadis. Okey? Batu dalam lubang ada jin dalam lubang. Wajib, tak wajib. Tapi jin kadang-kadang ada dalam lubang. Lubang mana? Lubang tanah. Dan kita pergi dalam rok, ada tanah tu dia berlubang. Lubang tu kadang-kadang jin duduk, kadang-kadang binatang, kadang-kadang kosong. Orang nak duduk dalam lubang kosong, atau ada binatang, atau ada jin. Bukan mesti, kadang-kadang. Nabi kata fa innaha masakinul jin, lubang-lubang dalam tanah itu menjadi tempat tinggal jin. Jin suka duduk. Lepas tu kalau kecing dalam rok, dalam hutang, bukan di rumah lah, jangan beri masuk air kecing dalam lubang tu. Takut kena jin. Kalau jin baik, kena sama diri kita, sama-sama orang Islam. Kalau jin kafir, dia marah kita, bekok batu ni. Faham? Ada orang dia kecing, dia kecing tengah-tengah kecing, ada lubang, dia pun kona, yang masuk dalam lubang. Faham lagi? Air kecing dia nak suruh masuk dalam lubang, tu kan. Nabi larang. Itu adab qadal hajat. Betul tak? Maka boleh tak dia duduk di KL baca ayat Quran, atau ayat Quran buat balik di rumah? Biar ayat Quran itu halal jin. Jawabnya tidak disebut begitu oleh ulama. Yang ada ialah kita pergi di rumah itu, kita baca Quran. Kerana Nabi kata inna syaitan la yadkhulul baitan tuqra'u fiha suratul Baqarah. Ulama qiyah dengan Baqarah ayat Quran. Sesungguhnya syaitan tidak masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya fiha, la tuqra'u fiha, tidak dibacakan di dalam rumah itu. Bukan baca kolupur atau ayat Quran niat situ, bukan. Faham? Baca dalam rumah tu. Faham? Baca ayat Quran. Okey? Nombor ayat yang paling ditakut surah Al-Baqarah. Okey? Biar kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Biar semua bilik tu siapa suara. Faham?